Kita jamin, saya tidak mahu jadi Perdana Menteri, tapi seorang anak mengatakan dia dianiayai dan dinafikan hak dia kerana warna kulitnya. Jadi percayalah, sementara saya tegaskan tanpa tolak ansur segala kekuatan usaha kita untuk mengangkat martabat bangsa Melayu dan Bumiputera, saya mahu negara ini dianggap negara yang adil dan berdaulat, yang menjamin keadilan dan memberi ruang kepada semua anak bangsa. Baik orang India, anak India di estate yang tercorot, atau anak Cina yang miskin di pinggir bandar, atau anak Dayak di rumah panjang, semua itu mesti kita anggap sebagai anak-anak kita.